Ramai bangga dapat dividen ASB. Tidak salah, tapi pernah bandingkan dengan emas. Tahun 2022, 1 kilo emas di tangan saya ini bernilai sekitar RM267.000. Hari ini nilainya dah naik lebih RM600.000. Dalam tempoh 3 tahun sahaja telah naik lebih 100% ataupun kenaikan lebih RM300.000 tanpa perlu tunggu pengumuman dividen, tanpa bergantung kepada polisi atau keputusan orang lain. Dividen ASB sekitar 5 hingga 6% setahun. Emas pula naik secara purata 10% setahun. Sebab itu pemilik 1 kilo emas ini biasanya golongan usahawan, pesara atau mereka yang ada lebihan tunai besar. Mereka bukan cari cepat kaya, tapi mencari simpanan nilai yang selamat. Teruskan simpan dalam ASB, tapi hijrahkan sebagian kepada emas fizikal. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu alihkan sebagian simpanan kepada emas fizikal, boleh klik link di bio atau rujuk video yang saya sediakan. Saya bantu sebaiknya cara dan langkah mudah simpan emas di Public Gold.